Kali ni SJ Cam keluarkan kamera yang skrin boleh flip. Skrin dia 2.51 inci, korang boleh shoot portrait, landscape, sesuai kalau korang nak buat vlog, content ataupun action shot. Untuk video, dia boleh shoot sampai 8K 20fps. Ni aku shoot 5K 30fps yang mana aku rasa sweet spot dan keluar dari kotak dah boleh masuk dalam air. Maksudnya kau tak perlu pakai casing. Setakat hujan, shoot dalam swimming pool, memang tak ada masalah lah. Tapi kalau korang nak buat deep diving, better kau pakai waterproof case, support sampai 30 meter. Dia ada dua lens. Satu lens untuk daylight, satu lens lagi untuk night mode. So macam korang tengok ada beza bila kita gunakan lens kedua pada waktu malam. Untuk audio, kamera ni memang dah datang dengan built-in mic kat bahagian depan ni. Dia datang sekali dengan cover dan juga filter, sekali dengan noise cancellation. Okay, so sekarang ni bunyi mic tanpa noise reduction. Dan ni pula bunyi mic bila aku dah turn on noise reduction. Untuk external mic, dia hanya support SJ Cam M4. Aku tak ada mic tu, aku tak boleh nak test lah. Untuk stabilizer, video ni ada dua mode. Daripada stabilizer off kepada ordinary anti-shake. Dan yang paling kuat, horizon lock. Cuma bateri dia built-in, so korang boleh gunakan kabel kalau korang nak charge daripada handle. Campur bateri dengan kamera 6 ke 7 jam. Tapi bergantung jugalah macam mana cara korang shoot. Untuk pindah gambar ke phone atau monitoring, pakai app SJ Cam X. So pendapat aku untuk sebuah action cam budget yang kualiti dia pun solid, kualiti video pun cantik, antara option yang baguslah untuk korang dapat dalam market kita sekarang.